Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Saya Nia Edrona Azrul binti Muhammad Azrul daripada Wartawan PSS akan menunjukkan tata cara penggunaan tandas dengan betul. Jom masuk kawan-kawan. Saya Azhar Safia binti Ahmad Fuad Afdaluddin. Saya akan menunjukkan cara-cara untuk menggunakan tandas dengan betul. Selepas menggunakan tandas, kita perlu mengepak atau menyuci di dalam tandas. Kita tidak boleh memijak bagi mengurangkan kekotoran di tandas kita. Kita harus mengelakkan contoh nitik untuk mengelakkan kos negara. Ingat kawan-kawan, kita perlu menjaga kebersihan tandas kerana Tandas itu tanggungjawab kita semua. Bye-bye.